Okey, soalan yang kedua. Raja menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Hilman dari sebuah taman rekreasi rumahnya dengan basikal. So, daripada rumah dia ni, dia pergi ke taman rekreasi rumahnya dengan basikal. Okey, so pelajar untuk soalan graf gerakan. So, kalau kita tengok jumpa graf jarak masa. So, cikgu buat nota sikit. So, ni jarak melawan masa. So, jarak melawan masa ni, kecerunan ni menunjukkan laju lah. Laju. Apa formula laju? Laju sama dengan, ambil yang atas ni. Jarak bahagi dengan jarak bahagi masa. Okey, so apa-apa saja dibahagi dengan masa. Mesti ada perkataan kadar. So, kadar perubahan. Ambil yang atas, kadar perubahan jarak. So, kadar perubahan jarak ni sebenarnya ialah laju lah. Ialah laju. Okey, so kita tengok soalan. Hitung laju purata. So, kalau laju, jarak bahagi masa. Kalau laju purata, mesti ada perkataan jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Okey, so pelajar kena tulis formula. Kena biasa tulis formula. Cikgu tengok pelajar ramai yang tak tulis formula, terus jawab je. So, berapa jumlah jarak kat sini, pelajar? Okey, so daripada sini, pergi ke sini jumlah jarak dia lah. Cuma dekat sini, dia nak untuk tempoh 55 minit. Sini je dia nak dia. So, berapa jarak dia? 5225 bahagi dengan jumlah masa dia. So, masa dia ni meter per minit. So, yang ni minit. Okey, bahagi dengan 55. So, pelajar just tekan kalkulator. So, akan dapat 95. Okey. Ada formula ganti satu markah. Jawapan akhir satu markah. Okey, seterusnya. Diberi purata laju. So, dia bagi purata laju. Keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan ialah 66 meter per minit. Cari Y. So, senang laju purata. Okey, sama dengan jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa. Okey, so dekat sini kita ada. Laju purata dia berapa? Laju purata dia dah bagi 66. Sama dengan berapa jumlah jarak keseluruhan perjalanan ni? Okey, jumlah dia Y lah. Bahagi dengan jumlah masa 150. So, yang ni buat pergi sebelah. Just darab saja. So, kita akan dapat jawapan 9,900. Okey, settle. Sangat mudah.